Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari lah. Tengah hari ni Siti nak masak asam pedas kampung ikan kerisi ni. Seekor Siti guna untuk makan dua orang macam tu lah. Bahan-bahan yang perlu dikisar: bawang merah 2 biji, bawang putih 1 biji, lada besar. Kalau nak pedas bolehlah cili api ya, Siti tak nak pedas. Dan serbuk kunyit. Ni serbuk kunyit Siti ya, dalam botol legend. Daun kesum jangan lupa, dan juga asam keping. Asam keping Siti guna hanya 3 keping. Kalau nak masak boleh tambah lah. Kita kisar bahan ni dulu dengan kisar sebanyak ni air dia. Kisar dengan kisar basah ya. Kita masukkan dalam ni. Siti tak masuk belacan ya, sebab cik suami tak makan belacan dalam asam pedas. Kita kisar dulu. Okey, bahan kisar tadi kita masukkan ke dalam periuk legend Siti ni. Nampak dia punya dah. Periuk ni lama dah Siti guna. Kita masukkan bahan kisar tadi lah. Siapa nak isi belacan pun boleh, tapi cik suami dia tak makan belacan dalam asam pedas. Kita makan sambal lah. Gunakan air. Air ni kuah dia untuk ikut kawan-kawan nak banyak mana. Siti guna satu cawan je. Okey, dalam blender tadi jangan buang ya. Masukkan air. Kita bagi dia goyang-goyang sikit lah. Lepas tu kita masukkan kunyit. Okey, kunyit Siti guna 1 sudu ya. 1 sudu bukan makan tu, sudu yang kecil biasa tu. Kalau nak lagi kuning boleh tambah lah ya. Ini kita tak pasang api. Kita buka api. Serbu ni simple je. Bagi siapa-siapa yang tak pernah buat lah, simple je. Kita bagi dia mendidih, baru masuk bahan dia: daun kesum, ikan dan juga asam keping ya. Okey, setelah dia mendidih dan menggelegak menaik buih-buih tu, tadi Siti dah tutup ni, boleh masuk bahan lain. Kenapa Siti buat macam tu? Sebabnya kita nak bagi dia punya bawang tu masak. Kalau tak, dia akan rasa sedikit mau lah. Orang tu dulu cakap. Masukkan asam keping 3 keping, daun kesum dan juga ikan. Masuk terus garam. Siti guna garam kasar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk garam kasar, sedikit aji. Lepas tu biarkan dia mendidih. Kita rasa sedap ke tak sedap. Okey, biarkan dia mendidih macam tu. Nampak sedikit merah ya, sebab merah tu disebabkan cili besar tadi ya. Okey, bagi dia mendidih sehingga ikan ni masak lah ya. Okey, selain daripada ikan kisi, boleh juga buat ikan kembung, ikan baung, ikan yang biasa orang makan ikan besar lah. Siti hanya makan buat ikan ni je lah, ikan kerisi je lah. Bagi Siti tidak ikan kerisi sebenarnya. Dia punya garam tadi Siti masukkan dalam 1 sudu kecil je. Kalau rasa tak masin boleh tambah lah ya. Janganlah terlalu masin. Aji pun dalam sudu kecil je. Kita masukkan supaya dia tak rasa macam orang tua dulu cakap, dia tak rasa sedap lah. Sesedap seperti si aji, dia akan rasa macam sedikit tawar, hambar. Macam tu lah. Kita rasa dulu. Bismillah. Okey, bagi Siti dah masin. Jangan isi gula ya. Siti tak pernah isi gula. Dan segala rasa haji dia dah cukup rasa. Boleh lah kita tutup api. Kita tengok dulu ikan ni masak atau masak. Senang je nak tengok ikan ni masak. Dia nampak sedikit putih macam tu ya. Ni dah kuning. Siap. Simple je masakan Siti hari ni. Syukur alhamdulillah, Siti pun dah sihat sedikit. Bolehlah buat video masak sikit-sikit je lah ya. Buat masa ni Siti akan buat video masak macam biasa, tapi tengok keadaan Siti jugalah. Hari ni kita masak asam pedas ikan kerisi cara kampung, cara Siti lah ya. Jangan lupa like, subscribe, support Siti di video-video yang akan datang juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.